Ya bang? John Chia. Oh ya betul, John Chia. Tak gambar bang, pandang sini bang. Tapi bang, saya tak ada apa-apa. Alamat ni? Ya, John Chia tu nama saya lah. Ni barang abang ni abang ambil 120 bang. Abang ada cash? Bang, pandai order, pandai bayar lah bang. Saya tak ada order apa-apa. Kenapa semua macam ni? Itulah lain kali nak order bayar transfer terus. Tak order, faham? Oh, Bukan sebab tak ada duit ke apa. Letih bang. Oh ya, ada resit saja dalam ni. Abang mengaku je bang, senang kerja kita. Tak apa, saya try buka. Nak rakam. Rakam bang buti. Okey, tengoklah ni customer. Mula-mula tak mengaku. Bang, simpan buti bang. Itu macam nak buat konten. Apa ni bang? Grease. Mana saya tahu. Abang yang order ni apa ni? 21 hari quit smoking tracker. Abang nak berhenti merokok? Saya tak nak berhenti merokok. Mesti ada refill lagi bang. Lepas tu beli refill. Memang berusaha sungguh-sungguh nak berhenti merokok. Abang jangan buat saya pening. Abang fikir logik ke lelaki beli ubat berhenti merokok? Lelaki nak berhenti merokok. Kenapa? Kalau orang lain beli kan mungkin lah logik. Bini abang? Oh, bini saya. Salmiah. Sini sekejap. Dia kata barang ni dia tak order. Barang ni memanglah dia yang tak order, saya yang order. Tengok. Tak, kenapa belikan orang ubat berhenti merokok? Orang tak nak berhenti. Kena berhentilah rokok awak tu. Tengok tu. Buat sangatlah bau. Okey je selama ni bau. Ya, bukan awak yang bau, saya yang bau. Tak ada. Itu bau apa tu? Macam bau exhaust motor. Awak bau pun macam tu. Cuba bayang saya yang bau hari-hari. Siapa yang nak berhenti merokok sekarang ni? Awak Tak nak. kena. Okey. Takkan nak bergaduh. Bayar sekarang. Bayar. Sepatutnya yang order yang bayarnya. Tengok kalau bebek malu depan orang, tengok tu. Kesian dia. Boleh abang. QR abang. Okey. Boleh QR nama sekarang. Kenapa akak tak bayar terus? Senang. Sebenarnya dia nak suruh saya bayar pakai duit saya. Dia tak nak pakai duit dia. Oh, faham. Hanya suami yang faham isteri. Awak takkan faham. Sebab akak isteri orang lain. Takkan saya nak faham isteri orang. Isteri awak pun sama. Hai. Okey. Okey. Terima kasih bang. Sekejap bang. Abang QR tadi berapa bang? 120. Kenapa RM12 bang? RM12 bang? Kenapa bang? Saya ada tu je bang. Bang, panggil bini abang. Nak air muka saya depan bini bang. Lepas tu siapa nak bayar? Abang pakai duit abang dulu boleh tak? Ya Allah. Bang. Okey. Sabar. Fikir waras dulu, fikir waras. Kenapa saya pula? Okey,